So guys, hari ni Aiman ada dekat area Kota Emerald Rawang. Apa yang uniknya belakang rumah Aiman ni, selain daripada facilities yang lain, dia dekat juga dengan security guard. So, belakang rumah Aiman ni adalah semi di 2 tingkat. Jom kita review rumah ni. Rumah ni adalah semi di 2 tingkat yang berstatuskan freehold dan bumi lot. Dia ada 5 bilik, 5 bilik air yang berkeluasan 2,236 square feet dan dia juga corner lot. So, jom kita tengok rumah ni. Ini adalah bahagian car porch, boleh muat 2 kereta dan juga 2 biji motor. So, jom kita tengok bahagian tepi. Sangat luas guys. Sampai ke belakang. Okey, jom kita masuk pula bahagian dalam. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahagian dalam rumah. Ini adalah hall. Dan dia juga, bawah ni dia ada 1 bilik dan juga 1 bilik air. Dan juga ada storeroom juga, okey. Ini hall dan juga ini adalah kitchen area. Dan ini adalah bilik yang pertama. Dia connect sekali dengan bilik air yang pertama di bahagian bawah, okey. Jom kita tengok. Ini adalah store. Okay guys, so ini adalah bilik air yang pertama, okey, bahagian bawah. Korang boleh tengok, ini adalah store juga. Bahagian belakang, siap ada sekali dengan bilik air. Dan dia boleh keluar terus ke sini. So, kalau sini korang nak buat kawasan laundry area, memang sangat sesuai lah. So, settle bahagian bawah, jom kita naik atas pula. Alright. So, kita naik-naik, kita akan nampak terus hall kita. Alright. Tingkat kedua ni dia ada hall, korang boleh letak sofa dan juga TV lah, TV kabinet ke kalau korang nak lepak-lepak bahagian atas ni. Dan kita tengok pula master bedroom. Okay, master bedroom memang sangat luas guys. Korang boleh letak king size kat sini dan juga wardrobe bahagian sini. Dan dia ada juga sekali dengan semestinya bilik air lah untuk master. Okay. And then kita proceed pula dengan bilik kedua bahagian atas. Okay, ini adalah bilik kedua. Dia ada juga bilik air sendiri, okay. Sesuai sangat untuk anak perempuan korang. Alright, so tengok. And then kita proceed pula dengan bilik ketiga bahagian atas. Okay, ini adalah bilik ketiga, memang muat untuk queen size dan juga wardrobe. Dan dia ada juga sekali dengan bilik air. Alright, so ini adalah bilik air untuk bilik ketiga. So guys, kalau korang mencari rumah area Emerald ataupun korang mencari rumah sekitar Rawang yang dekat dengan access highway, korang boleh terus WhatsApp Aiman, klik link di bio ataupun terus WhatsApp Aiman.